Assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak share satu van ni. Van ni towing dari Puncak Alam. Mengikut cerita owner ni, dia baru beli van ni van sadai. Dia kata owner cakap van ni ada asap putih makan minyak hitam, tapi dia nak bagi hidup. Okey. Jadi aku nak cerita dengan korang sebenarnya. Kalau korang nak beli van, pastikan korang buat komen. Yang pertama. Yang kedua, tengok semua bahagian, bermula dengan chassis. Kalau boleh van tu biar dalam keadaan hidup, pandu, test drive, barulah korang buat decide untuk beli. Aku bukan nak kata aku tak salahkan owner ni, aku tak salahkan buyer, cuma aku nak share sedikit berkenaan van ni. Sebab alasannya dia beli van ni, dia kata harga okey lah bang, tapi van ni tak hidup. Owner cakap dah 2 komen tak hidupkan, tak jadi, tak boleh jadi. Jadi dia pun keputusan buat jual. Sekarang van ni dia dah beli, towing ke tempat aku, bagi hidup. Ni kita dalam keadaan tengok Ni terburai. Sebelum ni wiring sini pun terburai. Jadi van ni aku dah berjaya hidupkan. Aku beli bateri sebab dalam keadaan tak ada bateri tak ada. Distributor aku up elektronik sebab sebelum ni contact point. Karburetor sumbat, aku dah servis karburetor. Piping, wire-wire mana yang penting aku dah buat. Van ni dah hidup. Tapi hasil dia mengecewakan. Jom. Apa benda yang mengecewakan? Okey. Pancing minyak dulu. Sebelum ni dalam tangki petrol kosong, aku dah isi 10 liter tak cukup. Jadi aku pancing kat sini bagi hidup dulu. Korang tengok apa yang berlaku sebenarnya. Asap dulu. Rem kuat sikit. Okey. Okey, van ni dah hidup. Tapi apa yang aku jumpa, minyak hitam dah campur air. Ni sebelum ni kosong, aku dah isi air, dah hidupkan dia, minyak hitam dah campur air, bermakna berlaku overheat. Yang kedua, ada asap keluar bahagian ni. Bermakna enjin ni tak cun Kenapa ada asap? Sebab piston ring ada yang dah jam. Jadi asap naik ke atas menandakan enjin tak cun. Jadi kadang-kadang kita nak beli van, kita harap benda tu cun. Tu aku kata, aku share ilmu ni supaya korang ada pengalaman nak beli van. Pastikan van tu dalam keadaan hidup, korang boleh test drive. Mahal sikit tak apa, tapi puas hati. Jadi, kesian kat owner ni. Owner dah berharap dia cun. Jadi sekarang ni apa yang dia kata, bang cukup lah tu dulu bang. Saya nak towing van ni ke Johor, mungkin sampai Johor saya buatlah apa yang patut, nak tukar enjin ke apa ke. Okey, itu sajalah aku nak share. Assalamualaikum.